Masa saya usahawan saya itu murah. Jadi salah seorang daripada usahawan saya itu dia ada buat batu sebab selalunya tempatannya orang cakap semua cepat. Jadi dari bawah tapi tak banyak. Jadi kita sampai tadi 3 hari selepas kita sana memang ada peserta kami yang batu selangkah sampai ke semua tak ada. Kakak semua tak ada. Jadi kita dalam satu bas kan. Bila ni dia cuma guna batu yang dia buat. Dia makan batu yang utamanya dia rasa memang lagi. Tapi kalau batu tak banyak dia bawa. Jadi dia cuma dapat 2 ketul yang kecil. Dia tengok ni tak besar. Tapi alhamdulillah dia dapat kabur balik. Dia tak panas, dia tak akan menyebabkan kita rasa ngantuk. Sebab tu dia guna bahan macam yang kayu manis kan, yang alia. Lepas tu cekik kalau perempuan nak lebih sedikit pun tak kisah. Cuba jangan lebih banyak cekik. Boleh letak bahan lain tak, macam lemon ke? Air lemon ke? Ini ekstrak dia lah. Kalau boleh ekstrak lemon. Air lemon apa ke, nanti dia punya apa, ketahanan dia tak lama. Air bukan air tu, air yang original tu, tapi dia tak boleh tahan lama. Yang tu kalau kita buat untuk mungkin dalam seminggu kita nak makan, 2 minggu pun mungkin boleh. Jadi yang kalau ekstrak lemon tu kena beli kat kedai juga lah. Kedai. Biasanya kedai-kedai jual bang-bang Yalah. Jadi mesti kena air mineral lah. iPad tak boleh ya? iPad lah, dia punya following dia. Ini air arus. Bukan mineral, ini arus. Jadi air kowe okey lah. Air kowe boleh lah. Ke air tapisan tu kan. Ada lotion yang kami buat, walaupun dia air tapisan, tapi dia tak boleh guna dekat muka. Lotion tu boleh guna dekat badan, tapi tak boleh dekat muka. Walaupun air tapisan. Nanti kita akan belajar juga tu. Lotion, dia panggil lotion anti kedut. Anti kedut, itu yang suka dengar.